Nak renovate rumah tapi tak tahu nak mula dari mana? Dengan Infine Design, semuanya lebih mudah. Ini antara proses yang akan anda lalui bersama kami. Yang pertama, free consultation. Kami akan setkan appointment untuk anda berjumpa dengan tim designer kami bagi memberikan cadangan dan idea dalam renovation rumah anda. Bagi yang tidak masa untuk datang ke showroom, jangan risau, kami boleh mengikut masa dan tempat anda. Yang kedua, site measurement. Selepas dapat persetujuan, tim measurement akan datang ukur bagi mendapatkan detail untuk rumah anda. Untuk pengetahuan, ini adalah proses dalam membentuk 2D drawing dan seterusnya proses 2D drawing. Proses ini kami mengambil masa dalam 5 hari bekerja selepas site measurement. Dalam proses ini, kami akan mencadangkan dan memberi idea mengikut bajet dan gaya hidup anda. Dekat sinilah kita akan bincangkan sedalam-dalamnya bagi mendapatkan hasil yang memuaskan. Seterusnya 3D drawing. Selepas betul-betul final 2D drawing, kami akan memberikan 3D drawing, di mana 3D drawing ini akan memberikan visual yang 95% accurate dengan reality. So, anda akan dapat membayangkan macam mana bentuk rumah anda. Selepas semua dah final, kita akan pergi ke proses seterusnya, iaitu quotation dan agreement. Bukan sekadar dokumen rasmi, tapi sebenarnya asas penting untuk jaminan, kejelasan dan perlindungan kedua-dua pihak. Setelah segalanya bersetuju, kita akan ke proses seterusnya, iaitu proses execution site and production. Semua kerja disiapkan oleh tim kami sendiri, direct dari kilang. Di sinilah segalanya akan bermula untuk anda alami perubahan bagi rumah ataupun premis perniagaan anda. Yang ketujuh, penyerahan dan warranty. Setelah semuanya siap, ini antara servis di Infine Design. Even after projek siap, kami masih bersama anda. Kontak kami sekarang untuk alami pengalaman bersama. Infine Design, dari idea ke reality.